Kau jangan risau pula. Saya bukan buka kat public. Saya buatkan private lah. Untuk kita-kita je lah. Okey. Mari kita tengokkan kepada soalan dia yang pertama dekat sini. Baiklah. Saya akan membukakan satu nota baru lah. Okay. Tengokkan dekat sir bagaimana kita nak menyelesaikan soalan nombor satu ni. Dia bagi kita satu segitiga. Jadi, dalam cerita segitiga ni, apa yang kita kena buat, kita kena faham dulu. Segitiga. Segitiga ni, tak kisahlah macam mana pun bentuk dia, dia mestilah 180 kalau kita bercakap pasal dia punya sudut tegak. Dia mesti 180. Kan? Dia mesti 180. Jadi dia tanya X itu di sini. Ini nilai X kita tu. X ni berapa? Kita tak tahu lagi. Tapi dekat yang ini dia ada cakap. Yang ini dengan yang ini dia ada bagi tahu. Sini dia kata silap. Tak payahlah. Hmm. Sini dia ada bagi tahu benda itu 160. Sini dia ada bagi tahu benda itu 120. Kita ingat satu benda tolong. Straight line adalah 180. Straight line 180. Jadi kalau begitu, benda yang di dalam ini, dia mestilah mencukupkan 18. Tolak. Pakai kalkulator tolak. 180 tolak itu. Nanti dapat 20 dekat sini. Sama juga dengan ini. 180 tolak dengan 12 ni. Nanti kita akan dapat 60 di sini. Okey. Kan kita dah ada dah. Ini 20, ini 60. Jadi automatically kita boleh tahu yang baki warna hijau ni. Sebab sudut segitiga adalah 180. Tolaklah. Tolakkan dengan 60. Tolakkan dengan 20. Jadi sudutnya adalah 100 darjah. Kalau kat luar 100, sini luar ni 100. Sorry, dalam ni 100. So X kita berapa? X kita akan jadi balance dia, iaitu 180 tolak 100. So, X adalah 80 darjah. Itu cerita untuk soalan yang nombor satu. Cukup dekat situ, Saya tutupkan dulu tutorial nombor satu. Itu dia cerita pasal sudut luar. Straight line dia. Kita pergikan pula kepada ceritanya yang ini. Untuk point ini, dia nak value kepada X kita. Tapi sebelum kita boleh buat X, you kena faham dulu yang oren ni. Oren ni adalah bentuk regular. Ataupun kita katakan dia bentuk sama. This. Oren ni. Oren ni dia adalah sama. Value dia sama, panjang dia sama. Bila panjang dia sama, ni regular dia dah cakap kat atas tu, regular So bila dia sama, dia punya angle semua ni pun sama. Angle-angle ni semua sama ni. Dan macam mana you pergi kira pula untuk angle segi 5 tu ataupun pentagon tu, macam mana kita kirakan dia? Untuk kirakan dia, formula dia n tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan n. N tu apa? Seletak sini. N tu adalah dia punya side ataupun dia punya sisi. Sisi dia berapa oren tu? Sisi dia 5. 5 tolakkan dengan 2. Darabkan 180. Dibahagikan dengan 5 tu balik. Kita akan dapat satu value. Okey, sebab saya buka dua skrin ni kan. Jadi susah saya nak masukkan kalkulator saya. Boleh tak siapa-siapa yang tengah pegang kalkulator tu, kau tolong kira sekejap benda ini. Bagi kat saya kejap. Berapa nilai dia? Ameh, tolongkan Meh. Anik, bagikan dekat saya value kepada ini. Jangan lama sangat lah. Kau ingat kelas kita sampai maghrib ke apa? Tekankan dalam kalkulator. Kena tekan sama macam ini. Waduh. Waduh. Korang pakai congkak ke apa ni menekan ni? Lain macam value dia. Lain macam value dia. Sekejap. Saya ambilkan jugalah. Kita kirakan sama-sama. This is my calculator. Okay, let's go. Kita ambilkan dia punya cerita. Hmm.
Baik. Berapa tadi nilai dia yang kita kena alkirakan? Ni, semua orang tengok cara tekan dia dalam kalkulator. Korang kena tekan macam ini. Tu Safia dah tolong saya tu. Terima kasih Putri. Terima kasih Safia. 108 Okey, 108 tu nampak macam dah okey dah. Saya pakai. So, itu dulu yang pertama kita akan dapat 108. Oh, nak tengok ni. Oh, nak tengok cara saya tekan. Okey, cara tekan dia macam ini. You tekan dulu pecahan macam itu, kan? Dah tekan pecahan tu, baru you masukkan dia punya value. Value dia tadi adalah 5 tolak 2 tutup. Darabkan dengan 180, bahagi dengan 5. Syntax error pula dah. Kenapa pula dah? Engkau, patutlah susah ke? 5 tolak 2, okey. Darabkan dengan 180 dan bahagikan dengan 5. Saya pun tak tahulah apa yang saya tersalah tekan tadi. Tapi macam itulah cara tekan dia. Nanti dapatlah 108 macam Safia tunjuk tu. Okey. So kita dah dapat dah 108. Saya tanya satu je lah. Apabila you dah dapat 108 itu, semua sudut ini 108. But I don't want you untuk tengok benda-benda berterabur-serabut tu. Senak korang tengok benda ini saja. Tadi kita cakap apa benda ni? Kita cakap apa benda merah ni? Ini straight line. Bila straight line adalah 180. Jadi kita boleh dapat yang merah ni tau. Kalau kita tekan kalkulator, nanti yang merah ni 72 tau. Itu satu. Lepas tu Safia, lepas tu Putri, yang sebelah sini pun sama. Kalau kita tekan kalkulator, 180 tolak 108, you are mendapatkan yang ini 72 tau. Kalau dah begitu, boleh tak kita cari X ni? Memang boleh lah cerita dia. Sebab 1, 2, 3. Ini segitiga. Segitiga sudut dalam dia 180. So, macam mana kita mencarikan value kepada X? X itu 180. Tolaklah 72. Tolaklah 72. Nanti kita dapat X itu. Anas, Amir, boleh ke bagikan dekat sekejap ni? Berapa value dia? Anik, Khalif, tolong tekankan sekejap yang ini. Engkau janganlah setiap kali. Engkau. 10 hari baru kau nak tekan kan Ya Allah, ya Allah. Kau bawa, kau masing-masing bawa kalkulator. Terima kasih Anik. Thank you Safia. Thank you Khalif. Tolak dengan 72, tolak dengan 72. So nanti kita dapat 36. Itulah value kepada X kita. Dalam kereta. Okey, okey Amir. Ya Allah. Terima kasih ya Amir ya. Aduh, rajinnya. Ya Allah, dalam apa? Dalam kereta pun kau masuk kelas ya. Begitu dahsyat, begitu dahsyat. Okay, thank you. Anas, Khalif, jom kita tengokkan pula kepada soalan yang seterusnya. Okay, dia kata apa dekat sini? Calculate value interior angle. Interior angle adalah sudut dalam. Sudut dalaman Okay. Kepada regular hexagon. Regular ni adalah sekata. Baik. Jadi kalau kita dah tahu sudut regular ni sekata untuk poligon kita ni. Jadi saya boleh buatkan dekat sini Hexagon adalah hex Q ni. X tu. X tu bermaksud 6. Ingat Hex tu X tu bermaksudnya 6. Jadi dia punya sisi adalah 6. Baik. Sisi dia 6. And dia 6. Dia nak interior angle. Bagaimanakah formula? Sudah. Sudut dalam. Formula sudut dalam adalah N tolak 2 darabkan dengan 180. Kita tahu tak nilai dia? Tahu? N tu 6. 6 tolak 2 darabkan dengan 180. Nanti dapatlah value dia kat sini. Dia bagi dekat se adalah 720. Okay. Itu adalah sudah. Sudah bermaksud semua. Tapi dia nak apa? Dia kata kat sini, interior angle. Total ke interior sahaja? Interior. Interior ataupun sudut dalam ni bermaksud satu. Kalau dia kata jumlah,
baru kita bagi semua. Tapi dia nak satu. Ada masalah ke? Tak ada. So, 1 sudah, ataupun satu sudut dalam, you ambil 720, you bahagilah dengan 6 tadi. Kan sisi dia ada 6 kan? So, kita bahagi. Kita akan dapat 120 sebagai jawapan untuk ini. Begitulah cara dia. Macam mana kita mengtengok satu persatu. Okey, sejalan Itu formula dia. Pergikan pula kepada soalan ini. Ni kenapa pula dah ni? Okey, baik. Dia bagi kita satu gambar. Ya. Daripada gambar ni, semua ada nombor. Tapi yang ini ada B. Yang ini ada B. So, macam mana kita nak tahukan perkara dia? Ini ada satu hukum. Hukum dia, kejap, saya tarikkan yang ini sekejap. Ini dia punya satu hukum. Hukum dia dekat sini. Sudut luar, dia mesti 360. Tak payah bincang. Tak payah bincang. Sulu ataupun sudut luar sentiasa 360. Always. Ini macam undang-undang dia lah, Anas. Undang-undang dia lah, Khalif. Tak payah bincang dah. Sir, kalau sudut segi 3 ke, segi 4, segi 5, tak payah bincang. Semua sudut luar, total dia memang 360. Jadi, untuk sudut ni, Amir, untuk sudut ni, Khalif, you tinggal apa? You tinggal tambah semua ni, dan dia mesti jadi 360. Okey, kita ambil satu-satu, 15, 60, 30, ini dulu, 45, 45, 50, 50, 30 tambah B, 30 tambah B, tambah B, tambah B. Okey, ini semua dulu. Dan kita dah bincang tadi, dia mesti 360. Itu memang undang-undang dia, jangan pergi tukar dah. Sekarang apa yang kita kena buat? Dalam kalkulator, buat untuk nombor. Nombor kita habiskan. Lepas tu, B tambah B, kita buatkan. Itu je lah kerja dia. Jadi, meh kita tekankan bersama-sama. Abang dan kakak, saya tak nak korang sekadar tengok sahaja. Sila tekankan juga. Kalau sesalah tekan ke apa, nanti korang boleh cek. 15, 60, 30, 45, 50 dan 30. Untuk nombor, sedapat dia 230. Nombor. B tambah B, sedapat dia 2B. Sama dengan 360. Marilah kita habiskan dia. 2B akan sama dengan 360 tolak 230. Okey, macam itu. Sebab kita ambil benda ni, campakkan ke sana, dia akan jadi tolak 230. Dah lah, hilanglah dia dekat situ. Dan kita akan dapatkan B itu adalah 360 tolak 230. Seakan dapat 130 dibahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2, kita dapat 65. Abang dan kakak, itulah dia cara you kirakan value kepada B kita. So itulah cara dia untuk buat soalan yang ini. Saya harapkan cukup. Saya harapkan jelas. Kepada ibu bapa, cuk ya, saya nak buat iklan jap. Kepada ibu bapa yang dihormati, saya buat kelajuan ini, saya basekan kepada mesej yang saya nampak. Kalau nampaknya lancar, tidak ada soalan, jadi saya pakai base yang sedia ada ni lah. Tapi kalau ada soalan ataupun ada recommendation, cakapkan, oh laju sangat ni, kena slow sikit. Ataupun, oh apa ni, pelan sangat ni, laju sikit. Saya akan follow kepada itu. Jadi saya serahkan amanah dan tanggungjawab kepada semua student untuk mengfeedbackkan sama ada terlampau laju ataupun ada apa-apa value yang tak jelas. Ya. Okey, tutup iklan. Korang kena bagi tahu kat saya lah. Kalau tak jelas kat mana-mana, saya letakkan amanah, tolong cakap. Sorry, sir. B tu kenapa jadi 2? Kena tanya macam itu. Kalau tak, saya anggap faham, Ya. Benda ni saya rekod ni. So bukti dia dekat situ. Jangan kau apa nanti pening pula ya. Ceritakan dekat saya kalau ada apa-apa. Okay, let's move on. Kita pergikan kepada kita punya next penceritaan. Okay, kita pergilah pula kepada ini. Dia kata, pergi cari exterior. Exterior adalah sudut luar.
Anas tengok kat sana, Anas. Anik tengok kat sana. Sudut luar tu semua ke satu? Ada tak dia kata total? Ada tak dia kata sum, jumlah? Tak ada. So, kalau tak ada, ini maksudnya pergi cari satu sudut luar kepada oktagon. Oktagon adalah octopus. Octopus 8 kaki. So, ini adalah sudut 8 sisi. Untuk 8 sisi, N kita adalah 8. Macam mana you cari satu sudut luar pakai formula? Formula dia adalah 360 bahagikan dengan N. Ini formula dia. Tak payah kacau. Ikut saja. Kan? So, lepas tu kita ambil saja. 360, sisi kita tu 8. Dan teruslah kita dapatkan kat sini 45 darjah. Cukup. Itu dia untuk example itu. Gerakkan, kita pergikan pula kepada ini. Yang ni pun sama juga. Tapi cerita dia yang kali ni, carikan N. Carikan sisi. Calculate number of side. Side ni sisi lah. Dia suruh cari sisi. Sisi tu N. Kepada regular polygon. Regular ni adalah polygon sekata. Okay, polygon sekata yang mana value interior angle diberi. Interior adalah satu sudut dalam. Interior adalah sudut dalam. Sudut dalam dah diberi. Kan? Lepas tu kita kena cari sajalah berapa dia punya sisi. Jom kita buat. Dekat buku teks, dia dah bagi satu cara. Sepakai pula satu cara yang berbeza sikit. Macam mana you cari satu sudut dalam? Macam mana cari satu sudut dalam? N tolakkan dengan 2, darab 180, dibahagikan dengan N. Itu dia punya formula. Jom kita buat A dulu. Satu sudut dalam adalah 108. N kita memang tak tahu. Ini tengok baik-baik boleh? Anik, saya tunjuk ni. N tolak 2, 108 ni. Tolong buat ini. Expand masuk. 108 darab N. 108 darab negatif 2. Tolong bawa masuk macam gitu. So, nanti kita akan dapat 100. Ya, tak nak pakai warna ni. Okay. Nanti kita dapat 180N tolak dengan 360 dibahagikan dengan N. Itu yang berlaku kalau kita dah expand dulu. Nak bagi senang buat macam itulah. Once you dah dapat yang ini, pergi campakkan N. N campakkan ke sana, dia akan jadi darabkan dengan N. Tutup. So, you akan dapat sekarang 108N. Sama dengan 180N tolak 360. Safia, ambil benda ni. 180 campakkan ke sana. So, dia akan jadi tolak 180N. Dah di situ. Tolong sekejap, Anas. Khalif, tolong sekejap. 108 tolak 180. Tolong sekejap. Berapa? Safia, tolong jap. Tolakkan benda tu. Malas saya nak keluarkan kalkulator sebenarnya. Amir dalam peti sejuk. Peti sejuk pula. Amir kau dalam kereta tak sempat. Safia. Terima kasih, Safia. So, Safia dah dapatkan. Dia dapat negatif 72N. Sama dengan negatif 360. Pergi habiskan dekat sejom. Safia, Khalif, terima kasih. So, ambil ini. Campakkan ke sana. Ini darab. So, ini akan jadi bahagi dengan negatif 72. So, tanya satu je lah. Boleh tak kita dapat jawapan? Memang dapatlah. Pergi tekankan dia punya value. Dan you akan dapat N dia sama dengan 5. So, ini adalah 5 sisi. Begitu cara buat dia. Okey. Cukup dulu permainan kita ataupun kita punya tutorial untuk yang pertama. Jadi, untuk sepastikan sama ada semua orang boleh atau tidak, adakah seajar ni clear atau tidak? Yep. Okey, meh tengokkan dekat sama-sama. Saya tunjukkan. Ingat amanah kat kalau ada apa-apa yang tak jelas, tolong bagi tahu terus. Kita go kepada yang pertama. The first thing is, apakah isi padu kepada kuboid? Yang ini jangan risau, korang boleh tengok saja formula. Dalam exam nanti dia memang bagi formula ni.
So, isi padu dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Anik pun dah bagi dekat se dah. So, isi padu dia akan jadi 125. Tapi kena ambil yang inilah. Sebab isi padu dia ada power 3. Volume dia ada power 3 eh. Unit tu. Kat unit tu je lah. Nombor 1. Gokan kepada yang kedua. Apakah luas permukaan sfera? Untuk cari luas, kita akan pakai formula ini. Sfera, ini dia punya luas permukaan. Ini dia punya isi padu. Pakaikan saja formula. Jangan risau. Dalam exam dia bagi 4 pi r square. So letakkan kat sini 4. Darabkan dengan pi. Dan darabkan dengan square. Kita punya radius adalah separuh lah. Daripada pusat ke kulit. Itu nama dia radius. Nanti korang tekan ini. Dan itu akan jadi dia punya jawapan. Let me tekankanlah. 4 darabkan dengan 22/7. Dan kita darabkan dengan 14 square. Nanti kita dapat 2464. Okay, mana jawapan dia? Jangan ambil CM2. Jangan ambil CM2. You kena ambil CM3. Sorry. You kena ambil CM2. Sebab ini adalah luas. This is area, everybody. Area CM2 lah ya. Okay. So, itu ceritanya for number 2. Let's move on. Kita tengokkan pula kepada cerita ketiga. Eh? Hmm. Baik. Dan nombor 3 pula ya. Okay, apa pula ceritanya nombor 3? Nombor 3 dia tanya pula isi padu. Isi padu. Kita pakai formula isi padu. Ni pula formula isi padu. 4/3 pi r kuasa 3. So, pakaikan dekat sini. 4/3 darabkan dengan pi. Dan R kita kuasa 3. Itu dia punya beza. So, dekat sini 4/3. Darabkan dengan 22/7. Darabkan dengan 14 kuasa 3. Okey, teruslah kita dapat. Value dia adalah 11498. Okey, kita ambil lah yang mana? Yang paling tepat sekali adalah yang ini. 11499 sebab dia dah bunda. Okey, cukup kat situ. Pergikan kepada ini. Tengok dia kata apa. Dimensi air, bekas air kuboid adalah ini. So, ini dimensi dia. Panjang, lebar, tinggi. Satu cawan boleh memasukkan 5 cm padu. Berapa banyak cawan diperlukan untuk menampung semua air dalam kuboid? Okey. So, kita kena cari dulu volume kuboid. Volume kuboid kita bahagikan dengan isi padu cawan. So, volume kuboid adalah 5 darab 5 darab 2. Isi padu cawan adalah 5 tadi. Itu cara buat dia. So, nanti kita dapat dekat sini. 5, 5, 2 dibahagikan dengan 5, kita akan dapatkan 10. So, isi padu dia 10. Macam tu. Okay. Gerakkan, saya pergikan kepada ini. Dia bagi kita radius, dia bagi kita tinggi dan ada volume ataupun isi padu. Dia tanya kita volume. Okay, untuk volume, pergi tengok dia punya formula. Untuk kon kita. Ini formula kepada kon lah. Ini ya. So, ini dia punya formula permukaan. Ini dia punya formula isi padu. Dalam exam benda ni bagi. Kita pakai saja. Saya rasa yang ini tak payahlah sebuat. Okey, yang mana-mana simple. Yang setakat tanya isi padu semua, tak perlulah. Okey, saya tengokkan yang ini pula. Soalan macam ni kot yang jadi masalah kan. Radius dia bagi macam ini. Tinggi dia bagi macam ini. Tapi dia bagi kat kita isi padu. So, dia tanya kita X. Baik, saya bacakan sekejap untuk dia punya kon punya volume. Tengokkan dekat Sem Anas, tengok sini. 1/3 pi r square H. 1/3 pi r square H. Okey, ambil. 1/3 pi r square adalah x square. Dan H kita adalah 2x. Dia akan jadi macam itu. Dia akan jadi macam ni. Ini cara tekan ataupun susun dia. Kemudian ni,
Kemudian Safia, what we need to do is dia punya volume adalah 2156. Kita pergi buat dulu. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh ambil ini dan ini. Semua tu nombor tu. Kita boleh buat nombor dulu. Pergilah darabkan dekat sel. 1/3 darabkan dengan 22/7 darabkan lagi dengan 2. Nanti kita dapat value dia. 44/21. Saya ambil letak sini. 44/21. Apa lagi yang jangan kita lupakan? This thing. Ini ada X square, ini ada X. X square darab dengan X, dia akan jadi X kuasa 3. Sama dengan sini, 2156. Boleh tak kita dapatkan X tu? Boleh. Pergi campak sajalah. So, ini nanti kita ambilkan 44 ini, campakkan ke sana. Ini darab betul. So, bila campak dia jadi bahagi. Kita akan dapat over here, X kuasa 3 sama dengan 2156 dibahagi 44/21. Okey, sekirakan terus. Tengokkan baik-baik. 2156. You dividekan dengan 44/21. Nanti kakak dapat 1029. Okey. 1029 kita pergi finalkan. Ini kuasa 3. Kuasa, bila kita campak, dia akan jadi punca 3. Kuasa campak jadi punca. Alif. Amai buatkan kat yang ini. So, kita dapatlah X tu. X adalah punca Al3. Sorry, mana punca 3? Okey. Punca 3 kepada 1029. Nanti kita dapatlah value dia adalah 10.01. 10 lah, kira 10 lah. Okay, tapi dia tanya ni apa? 10 ni ada dia punya, kita panggil apa? Trik dia. Ini 10, ini 10, ini pun 10. Tapi apa cerita dia? Tengok X kita balik. Ni jejari kan? Ini tinggi kan? Tinggi dengan jejari ni, dia luas ke dia sisi biasa? Dia sisi biasa. Kalau sisi biasa, you tak bolehlah ambil kuasa 2 ataupun kuasa 3. Tak boleh lah. Dia akan jadi 10 cm sahaja. Macam tu lah. Itu dia punya cerita. You kena tahulah. Luas ada kuasa 2. Kalau volume ada kuasa 3. Kalau sisi tak ada. Dah cukup begitu. Okey, so kita pergikan kepada satu lagi lah. Sebuatkan yang ini. Last one. Sekejap satu lagi. Okey, sama lah. Sebuatkan yang ini last one. Ini pun sama, dia bagi kita volume. So, bila dia bagi kita volume, dia tanya X square tu berapa. Macam mana nak buat soalan ini? Untuk volume prism, pertama, you kena cari luas muka yang depan ni. Luas. Dia dah bagi. Tapak dia X. Okey, tapak dia adalah X. Tinggi. Tinggi dia dah bagi. Tinggi adalah X square. So, tinggi benda ni adalah X square. With lebar. Lebar dia dah bagi. Lebar ni dia dah bagi dah 5x. So, you got all the valuation yang dia dah cerita. Lepas tu dia just tanya je. X square you berapa? Jom kita buatkan sama-sama. First sekali, carilah luas muka depan dulu. Ambil segitiga. Segitiga, meh. Segitiga macam mana? Setengah. Darabkan dengan tapak, darabkan dengan tinggi. Betul. Itu dia punya luas muka dia. Lepas dah dapat luas muka, darabkan dengan dia punya lebar. Lebar dia adalah 5x. Okey. Itu dulu untuk dia punya isi padu. Isi padu pun dah bagi. Isi padu adalah 10x square. Tolong sesatu dulu. What we need to do adalah setengah ni dengan 5. Kita kira dulu. Yang nombor dululah. Buat yang senang dulu. Setengah dengan 5. Setengah didarabkan dengan 5. Nanti kita dapat 5/2 ataupun 2.5. 2.5 lah. Lepas tu, kita jalankan dengan dia punya X. X, X2, X1 lagi. Cuba kira ada berapa X tu? X1, X2, X lagi. Ada 4 betul? Ada 4 betul? So, ada 4. So, dekat sini X kita kuasa 4. Dekat sebelah ni, kita ada 10x kuasa 2.
Macam mana cara yang senang? Saya rasa korang semua ada cara masing-masing. Tapi kalau nak senang kan, X4 ni, korang buat je X, 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 X. X 4 kali. Ini pun sama. X ada 2, so jadikan dia X. Boleh tak kita buang sikit? Jom kita buang sikit. X kiri, X kanan, buangkan. X kiri, X kanan, buangkan. So, you dah dapat dah value yang tinggal last kali. 2.5 X square bersamaan dengan 10. X square adalah 10 dividekan dengan 2.5. Dan boleh tak kita dapat X square gitu? Ha tu, itu jawapan dia. 10 dividekan dengan 2.5. You dapat 4. Ha tu, X square. X square kita adalah 4. Tandakan dekat sini. X square adalah 4. Jangan pergi ambil, jangan pula Anik ambil CM3 pula. Sebab ini adalah isi padu. X tu bukan isi padu apa pun. X tu sisi dia semua je. Dapat Itu cara buat dia. Okay. Settle dah. Saya dah tunjuk semua apa yang berlaku dekat soalan ini. Jadi jom. Round 2. Saya tak nak markah 30, 40 dah Markah semua paling-paling pun 60, 70 lah paling-paling pun. Semua dah tengok dengan baik. Dah faham dah cara nak buat dia. Okay. If everything dah okay, let's go. Yang salah ni, saya pun tak pasti lah Nas. Tak soalan ni salah ke apa kan. Tapi apa-apa pun biar saya check dulu. Alright. Untuk soalan ini, dia bagi base dia, tapak dia adalah X. Tinggi dia dah bagi tinggi ni adalah X square. Dan dia punya lebar, untuk lebar dia pun dah bagi lebar ni adalah 5x. So, itu benda-benda yang dia dah bagi. Volume dia dah bagi 10x kuasa 2. Jadi, kita boleh terus cari dekat sini. Kita pakaikan apa yang patut. Macam mana you cari isi padu kepada satu prisma? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Panjang dia dah ada dah adalah x. Lebar pun dah ada 5x. Dan tinggi pun dah ada x square. Panjang, lebar, tinggi. Tapi jangan lupa lah. Dia punya muka ni. Dia bukan segi 4 tau. Dia segi 3. So, muka ni kena didarabkan dengan setengah. Kan nak cari luas prisma tu. Kau kena ambil luas muka dulu. Kejap, saya buat balik lah. So, luas muka dia setengah. Darabkan dengan tapak. Darabkan dengan tinggi. Okay, kemudian darabkan dengan dia punya lebar. Dia akan jadi macam ini. Dan volume kita adalah 10x square. Cukup cerita yang pertama. Ingat tak saya cakap apa? Ambil setengah ni dengan ambil 5 sebab nombor kita boleh buat. So dia jadi 2.5. Lepas tu you ada x, x2, x. So dia akan jadi x4. Buat je macam ni boleh? Buat je x4 begitu. So dekat sini, you akan ada 10x2. Buat je macam ini, senang sikit. So nak ambilkan dia punya point kita. Jadi daripada ini, satu, satu buang. Satu, satu buang. Okay, so you ada lah. Apa yang kita tinggal ada kat sini is 2.5x square sama dengan 10. Tengokkan kepada soalan. Soalan tanya apa ya? Soalan tanya value kepada x. Tolong dapatkan sekejap dulu value kepada x. So, x square adalah 10 bahagi 2.5. Kan? So, x square adalah 4. So, kuasa campak jadi punca. Punca kepada 4. So, x adalah 2. X kita adalah 2 semua orang. Jadi, dia suruh pilih. Pilih jawapan yang salah. Kita tahu daripada soalan ni, x adalah 2. Habis tu kita nak pilih mana? Pilih ini. Pilih ini. Pilih ini. You kena pilih tiga-tiga tu lah. Tiga-tiga tu salah. Kenapa yang atas ni salah pula? CM2 adalah kiraan kepada luas. We are not talking about luas. Kita cakap pasal X je. X2 je lah. Kalau disuruh cari luas, lain nak cerita. Tu sebab dia. Saya rasa itu je lah kot. Itu je lah yang buat salah sikit. Yang lain semua dah okey Okey, tapi sebelum itu, saya nak ucapkan betapa sebangga
dengan pencapaian Anas, Anik, Kak Putri, Safia. Khalif jangan risau Khalif. Saya ada. Nanti kita buat lagi Nanti kita buat lagi tau. Kuis ni semua ada je dalam grup. Nanti boleh buat lagi tau. Saya ada Boleh WhatsApp saya semua Okey. Selesai. Tutup dulu untuk cerita Ying Si Padu kita. Mari kita bermain sedikit lagi. Lepas ni kita akan buat untuk sudut pula. Tadi kita dah berlatih beberapa betul. So jom kita berlatihkan sedikit lagi. Okey, saya jalankan sedikit lagi untuk cerita kita yang untuk ini sudut kita Okey, bagi saya bukakan notes dia. Tadi saya dah buat yang ini kan. Kita patahkan balik sekejap over here. Yang ni lebihkan kepada konsep je lah. Dia tanyakan, yang manakah sudut sekata? Yang ni sekata ya kawan-kawannya. Regular ni sekata. Kan? Irregular ni tak sekata. Tak sekata maksudnya apa? Tak sama lah. Tak sama. So kalau kita tengokkan daripada the gambar itu, ini tak sekata. Tengok semua dia punya sisi tu. Semua lain. Tak sekata lah. Ini pun tak sekata. Sebab kalau kita perhati, kiri dengan kanan dia sama. Tapi dia punya atas dengan bawah lain. Tak sekata. Yang ini sekata. Yang itu sekata because semua sama. Yang ni tak sekata because kita nampak lain tu. Ada bentuk-bentuk dia pun lain. Yang ini sekata tak? Ini pun tak sekata tu. Ada yang panjang, ada yang pendek semua. Yang ni sekata, yang ni sekata. Itulah dia. Regular dengan irregular. Macam gitu cara tengok dia. Okey. Saya pergikan pula kepada soalan kita yang ini. Baik. Untuk soalan ni, dia bagikan dekat you satu bentuk. Sekata ke tidak? Tidak sekata. Walaupun tidak sekata. Boleh tak saya nak tahu N dia berapa? Boleh. N dia kita boleh dapatkan melalui 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ceritanya N dia 5. Okay. Dan sudut-sudutnya semua dah dibagi. Boleh tak kita nak tahu dia punya sudar dia? Sudut dalam dia. Boleh? Boleh. Formula apa? Formula dia N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. Formula dalam exam nanti dia bagi. Anik jangan risau. Pakai saja. Lepas tu kita masukkan value dia. 5 tolak 2 darab 180 dibahagikan dengan N. Tak payah. Tak payah sudah. Tak payah cari, tak apalah. Cari je lah semua dulu. Okey, so bahagikan dengan 5. Nanti kita akan dapat dia punya uh, sudah tak payahlah. Okey, tak payahlah cari yang tu. Okey, tak payahlah yang ni. Okey, cari sampai sini saja. Cari penuh saja. Tak payahlah pening-pening. Cari semua saja. Okey. So, bagikan dekat saya sekejap. Anas, Putri, Safia, tolong bagikan dekat saya sekejap. Sudut dalam kita akan jadi berapa dekat sini? Berapa sudut dia? Tolong kirakan sekejap untuk ni. Jangan pula maghrib baru senampak ya. Cuba bagikan dekat saya. Terima kasih Putri. So, Putri dah bagikan sudut dia 540. Okey. Jadi Putri dan kawan-kawan semua, kita setujulah. Sudut dalam ni, Anas, Putri adalah 540. Tapi kita nak X sahaja. Boleh tak? Boleh ya. Sebab kita tambah semua ni, dia mesti jadi 540. Sebab sudut dalam kepada poligon 5 sisi adalah 540. Conclusion dia. We akan ambil 100, 130, 60, 90. Ini jangan lupa ni 90 ni. Ini simbol 90 tu. Tambahkan dengan X, dia mesti jadi 540. Apa yang kita kena buat? Yang kita kena buat adalah, kita kena cantum dulu nombor. Ini semua nombor kawan-kawan. Ini semua nombor. Pergi buat nombor tu. So kita buatlah nombor tu apa yang patut. Saya punya calculator pun kan. Okay. Alright. Buat nombor tu apa yang patut dulu. 100 tambah 130 tambah 60 tambah dengan 90. So nanti you dapat 38. So ini akan jadi 380 tambah dengan X equals to 540. Anas, Khalif, jangan lupa campakkan dia ke sana. Tambah, dia akan jadi tolak 380. Sudah. So kita dapatlah.
X kita adalah 540 tolak dengan 380, you dapat 160. Itulah value kepada X kita. Macam itulah itulah cara dia nak buat dia. Okay, satu lagi. Contoh lagi. Contoh yang seterusnya adalah ini. Bentuk dia betul ke bentuk dia berterabur? Tak sekata. Tak sekata. Tapi walaupun dia tidak sekata, tidak menjadi masalah untuk kita cari. Kita boleh je cari dia macam biasa. Sebab 1, 2, 3, 4. Ini segi 4. Segi 4 macam mana kita buat dia punya semua sisi Kita cari dulu sudar dia. Alright. N tolak 2 darab 180. Formula sudah, sudut dalam. So, you bagikan dekat sir. 2 pula. 4 dulu. 4 tolak 2 darabkan dengan 180. So, nanti sudah dia adalah 360. Segi 4 sebenarnya kita dah hafal kan. Dia adalah 360. Jadi, kita tahu sudut ini, kalau kita tambahi kesemuanya, it is going to be 360. Asal kita ambil 1, 2, 3, 4. Mesti 360. Kirakan dengan so dekat sini 130 tambah 60 tambah 90 tambah dengan X. You akan dapatkan dia sebanyak 360. Safiam, tolong saya sekejap. Benda ni berapa? Tolong saya sekejap. Yang itu Anas. Anas, Khalif, tolong saya sekejap. Kotak warna merah tu, kalau you total jadi berapa kotak tu? 220. Thank you, Khalif. Dapat 220 So, 220 dekat sini. Okay, betul tak? 220 betul Okay, terima. 220? Betul tak? 220? 28 sayang. 280. 280 setambah 280 tau. 28. 28. Terima kasih Khalif. Thank you Ani. Terima kasih Puteri. 280. 280 tambahkan dengan X. You dapat 36. Dicampak ki. Campakkan itu. Dia akan pergi sana. Ini campak ke sana. You akan ditolak 280. Sudah. So, nanti kita dapat X tu berapa? X kita akan jadi 80. Begitulah cara cari dia. Kalau ada sudut dalam semua, tak kisahlah. Terabur ke apa, kita boleh tolakkan saja. Okey, selesai untuk sepunya muka surat yang ini, muka surat yang ini, muka surat yang ini. Okey, ada satu lagi kat sini. Yang ni. Example 8 itu. Semua orang mari tengokkan dengan example 8. Untuk example yang ke-8 tu, dia bertanyakan untuk ini. Dia bagi kita sudut dalam. Sudut dalam dia bagi 144, tapi dia tanya N. Tak apa, jom kita buat nak. Satu sudut dalam. Formulanya adalah N tolak 2 darab 180 dibahagikan dengan N. Sudut dalam dia dah bagi belum? Dia dah bagi 144. And dia tak bagi. Tak apa. Puteri, tolong sesatulah sekejap ya. Kalau saya nak minta tolongkan sekejap. Anik, Khalif, Anas, tolong sesatu. Ini pergi expand dulu. Pergi expand. Ini pergi expand dulu. Pergi expand. Pergi darab dulu. Darab masuk dulu. Bagi senang dulu. Kerja kita bagi cepat. Jadi bila dah buat itu, you akan dapat dekat sini. Ini akan jadi 180 N tolak dengan 360 over N. Dia akan jadi macam itu. Pergi buka dulu. Dah buka. Dah buka. Pergi ambil N. Campakkan ke sana. So, ini bahagi. Ini akan jadi darab N. Sudah. Dia dah tak ada. You akan dapat 144N sama dengan 180N tolak 360. Tolong sekejap Anik, Khalif. Help me on one thing. Apa benda? Saya suka tersilap benda ni. Apabila you ambil ini, bawa ke sana, so dia akan jadi tolak 180N. Tolong kira benda tu jap. 144 tu tolak dengan 18. Serasa lah. Tapi ni secongak je. Kalau salah, bagi tahu jap. Kalau secongak ni, negatif 36 ni. Negatif 36N. Betul tak?
Ke salah? Betul. Terima kasih Khalif. Thank you. So, negatif 36N adalah negatif 360 pergi campak. So, N adalah negatif 360 bahagi negatif 36. N adalah 10 habis. Itu cerita dia. Example 8. Settle di situ. Okey. Untuk example-nya telah pun dibuat. Mari kita tengokkan pula dekat sini. Dia bagi bola ni saya rasa tak function pun. Lepas tu dia kata carikan beza Y dengan X tambah Z. Okey, kita kena cari dululah. Okey, kita kena pergi cari dulu kepada benda ini. Okey, ini adalah bola Daripada soalan tadi, dia berkatakan semua ni adalah regular. So kalau regular sama 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 lah. Regular tu bermaksud sama. Okey, tak apa. Yang itu no comment dulu. Kita belum tahu berapa value dia. Tapi ada satu benda yang sudah tahu. Iaitu, kita boleh cari benda ni. Ni. Yang ni kita boleh cari. Sebab ini adalah one sudah. Satu sudut dalam. Satu tu je. Tapi yang tu je boleh dapat. Y. Jom tengokkan rasa Y. Untuk one sudah, dia formula dia N tolak 2 darab 180 dibahagikan dengan N. Berapa nilai dia? Saya tak tahu. Tapi saya tahu bola ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. 6 tolak 2 darab 180 dibahagikan dengan 6. Khalif, Safia, Putri. Tolong saya sekejap. Kalkulatorkan benda Allah itu. Saya nak terus dapatkan Y kita. 120. Terima kasih Anik. 120 adalah nilai kepada Y. Tutup cerita. Y dah cari dah. Jalankan lagi bersama saya. Siapa setuju kalau tengokkan kepada gambar ni, kalau kita tengokkan gambar ni betul-betul, you kena setuju dekat saya, ini dengan ini adalah satu sisi yang sama. Sebab dia cakap benda tu poligon sekata. Kalau sisi dia sama, Anas, Safia, kalau ini sama dengan ini, bukankah ini segitiga sama kaki? Isosceles. Macam mana konsep isosceles? Isosceles bermaksud kaki sama, kasut sama. Ulangkan dekat saya. Kaki sama, kasut sama. So, ini pun sama lah. Ini pun adalah X juga. Bukankah tadi Anik dah tolong bagi kat kita? Anik dah tolong bagi tahu dah. Kalau sudut 1 sudah benda ni, ini 120. Jadi boleh tak cari X tu? Boleh. Sebab kalau kita bacakan betul-betul, ataupun kita tengokkan baik-baik, 1, 2, 3. Itu segitiga. So, boleh cari. So, segitiga kita 120 tambah X sama dengan 180. Okey. X dengan X, jangan kau lupa 2X. So, 2 tu pergi sana, dia akan jadi 60. Kita dapat tak nilai X? X kita adalah 60 dibahagikan 2. So, nanti dapatlah X itu 30. Cerita yang kedua. X 30. Poligon sekata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Dia macam itu kan? And you perasan tak dia potong separuh? Ni. Perasan tak sini potong separuh? Sini dengan sini adalah... Ya ampun susah betul. Okay, sini dengan sini potong separuh. Bila potong separuh, bukan ke sudut benda ni 120? Kan? Kan? Satu sudut tu 120 kan? Kalau dah potong separuh, ini akan jadi 60. Ini akan jadi 60. Begitulah. Okay. Lepas tu macam mana yang kita boleh dapat Z itu? Sebab apabila ni 60 ingat ni 60 ni 60 kan? Kalau itu 60 and you tengok balik, ini adalah satu segitiga. Ini tegak ni, perasan tak dia potong ni tegak ni. So kalau tegak ini 90. So 90 60 boleh dapat sini adalah 30. And then untuk Z, you kena ingat formula form 1. Form 1 kita ada belajar. Kalau sudut dia sak begitu, tiba-tiba ada potong tengah ini. Perasan tak? Sudut selari ni. Kalau sudut selari,
celah ketiak dalam dengan celah ketiak dalam adalah sama. So, Z kita adalah 30. So, boleh kita dapatkan dia punya jawapan? Yes, of course. Dia minta apa tadi? Dia minta calculate different Y dengan X tambah Z. Y kita 120. Tolakkan dengan X. X kita 30, Z kita pun 30. So, tolaklah. So, nanti kita akan dapat 60 darjah sebagai final answer. Sama 60 darjah. Untuk ini, dia mintakan tolong bagi value PQR daripada semua benda yang kita ada ini. So, kita tengokkan dulu kepada segitiga yang pertama. Untuk Q ni, kita dah tahu. Ini kan straight line. So, kalau straight line, dia mesti 180. So, 180 tolakkan saja dengan 45. Kita dapat nilai kepada Q kita. Dah satu. So, nanti kita dapatkan pula kepada yang kedua. Amir, Anas, tolong dapatkan dekat sekejap. Q kita ni berapa? Nanti senang kita nak buat kira. 135. Terima kasih, Anik. So, ini 135. Tengokkan pula kepada P. P ni pun akan jadi 40. Sebab straight line kan? Straight line dia kena jadi 180. Cukup 2. Habis itu, yang R ni macam mana? Balance dia lah. Ini adalah segitiga. So, segitiga, sudut penuh adalah 180. So, R akan jadi 180. Tolak 135. Tolakkan dengan 40. Nanti kita dapatlah semua value